Alhamdulillah kembali ke Konti saat ini. Kita bersama untuk setengah jam berbaki ni. Kita ada tetamu yang sangat istimewa dari Lembaga Zakat Selangor. Kita adakan Ustaz Hamizul Abdul Hamid. Dari Lembaga Zakat Selangor. Juga penulis buku. Ada yang saya ingat yang terapi kekayaan tu dulu. Itu yang pertama. Buku Ustaz. Itu ada Zakat Mengubah Diri, Diari Seorang Amil. Itu yang ketiga. Yang kedua ada eksklusif zakat. Yang keempat terbitan Lembaga Zakat Selangor, jejak kejayaan asnaf zakat. Itu special, itu tak jual kat luar. Ini semua zakat aja Ustaz. Saya masya-Allah, Ustaz punya mujahadah dalam zakat tu. Sebelum tu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Syukur. Terima kasih sebab sudi bersama kami hari ini. Nak bercerita tentang kewajipan zakat itu. Kan dalam Al-Quran pun selalu kita baca ayat, selalu digandingkan. Solat dan zakat itu selalu seiring. 26 tempat. Itu dia. Nak kata ahli, inilah ahlinya. Dan juga Ustaz pun bertugas sebagai amil juga, ataupun bagi orang lain? Amil fitrah. Amil zakat. Tidak dah. Banyak lagi. Tapi kalau duduk di kaunter zakat tu, orang datang kita terima. Sebab kita amil besar dipanggil, fitrah dan harta. Lagi dahsyat. Baik, untuk awal ni mungkin Ustaz nak ceritakan sikit. Bila Ramadan tiba je, memang kita akan selalu diingatkan dengan zakat. Mungkin apa perkaitan Ramadan dan zakat itu sendiri, Ustaz? Baik, terima kasih Pian dan Siti dan seluruh pendengar Akim FM. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya sama ada kita sedar atau tidak, zakat itu difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua hijrah. Sama dengan puasa Ramadan pun difardukan pada tahun kedua hijrah. Jadi bila sebut dua-dua pada tahun yang sama, pastilah erat perkaitannya ya. Maka dalam bab zakat ni tuan-tuan, orang ingat je Ramadan, terus orang ingat zakat fitrah. Itu memang kita tak boleh nak tolak lah ya. Cuma kita sekarang ni kita nak lebarkan lagi pada pemahaman masyarakat Islam. Jangan sempitkan hanya kepada zakat fitrah semata-mata. Jangan bangga bayar RM7 tu. Cukup tu je. Bangga benar tu. Pengalaman saya, Ipan ya, pernah berlaku orang yang datang ke pejabat zakat ni mengadu, kenapa zakat fitrah tu ni mahal benar. Ketika itu tak sampai RM7 lagi. Itulah pertama kali saya berjumpa orang yang mengungkit kenapa mahalnya zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu baru sikit untuk menguji keimanan kita kepada Allah dari segi mengongsikan harta kita dengan orang lain. Kedekut ke tak kedekut? Kedekut ke tak? Kalau RM7 pun kedekut, itu saya rasa lebih teruk belanja bakhil gayanya tu ya. Gitu. Takut dengarnya ya. Ya, betul. Tapi macam mana pula ada perspektif yang mengatakan kalau dah bayar zakat fitrah tu adalah selesailah kewajipan rukun Islam yang keempat itu. Masya-Allah. Macam mana pula dengan zakat-zakat yang lain? Kalau dia tak mampu nak mengeluarkan zakat harta, selesailah masalahnya. Tapi kalau dia mampu untuk mengeluarkan zakat harta yang lain, zakat pendapatan, zakat emas dan sebagainya, maka masih tidak selesai. Hanya selesai part zakat fitrah semata-mata. Sebab tu syarat antara zakat fitrah dan zakat harta ni berbeza. Zakat fitrah ni simple saja. Syaratnya orang itu mesti Islam. Dia tak kira orang hamba pun kena bayar zakat fitrah. Dan siapa yang menjalankan, tuan dia lah. Keadaan yang keduanya, dia mesti hidup pada 2 waktu, Ramadan dan Syawal. Dan yang ketiga, dia punya makanan yang cukup daripada malam Syawal hingga habis 1 Syawal. Tak sama dengan zakat harta. Banyak syaratnya tu. Yang basic ada 5. Kalau dia berniaga, tambah lagi 3. Kalau zakat ternakan, tambah lagi. Maka begitulah apabila keadaan macam tu, Pian ya, maka tak wajarlah kalau kita dah bayar zakat fitrah RM7, ada 5 orang ahli keluarga, RM35 tu rasa dah menyelesaikan keseluruhan kewajipan zakat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum selesai sebenar-benarnya ya. Okey, baik. Kalau kita lihat ya, Nabi SAW, pemurahnya baginda SAW itu lebih laju daripada angin kalau dilihat kan. Tahu hadis tu Siti ya. Masya-Allah, hebat ni. Ustazah. Jangan. Baik, mungkin boleh kita kongsikan ya, sebagai suntikan motivasi pada kita, macam mana agaknya Ustaz ya, cara Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan dan juga sepanjang kehidupan baginda. Ya, kalau disebut bulan Ramadan, hadis yang Siti sebutkan mafhum dia itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mana hadis tu hadis sahih ya. Dan dikeluarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mana Ibnu Abbas melihat tentang keadaan Nabi, beliau berkata, aku melihat Rasulullah itu seorang yang pemurah. Memanglah Nabi ni pemurah. Kalau nak banding dengan kita, jauh berbenar ya, langit dengan bumi ya. Betul. Tapi kata Ibnu Abbas, apabila masuk dalam bulan Ramadan, kepemurahan Nabi itu berkali-kali ganda lebih lagi daripada bulan-bulan biasa. Bagaimanakah
keadaan itu seperti angin yang berhembus dengan kencang. Saya baru ni rumah saya ditiup dengan angin yang begitu kencang. Pokok-pokok bergoyang-goyang sampai ada dahan yang patah. Saya ketika itu kelang kabut mengangkat kain kat luar sebab takut dia hujan sekali. Maka bila saya dah masuk dalam, saya teringat hadis itu, saya terbayang agaknya begitulah keadaan Nabi ketika masuk bulan Ramadan. Baginda bergelut nak bersedekah seperti tak sempat dengan waktu. Takut habis 30 Ramadan, tak sempat nak banyak bersedekah. Maka refleksi pada kita, Pian, Siti, bagaimana bulan Ramadan ni? Banyak bersedekah di Masjid Surah ke banyak bersedekah di Bazar Ramadan? Begitu juga dengan zakat. Maka kita kena jadikan iktibar bahawa bulan Ramadan itu bulan sedekah. Afdalus sedekah fi Ramadan, kata Nabi. Maka kita banyakkan bersedekah, banyakkan berzakat dalam bulan Ramadan ini, supaya dengan itu kita dapat mencontohi sunnah Rasul. Itu yang paling besar sebenarnya. Dia dapat pahala lakukan kewajipan. Masya-Allah. Pahala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyegerakan ataupun cepat-cepatlah nak buat kebaikan Ustaz. Dan Nabi sebut bulan Ramadan bulannya ijabah doa. Bayangkan kalau kita bagi zakat pada bulan ini. Tu amin tu doa pada kita. Barakallahu fi ma a'taita. Berkati harta yang masih berbaki. Kan ke ijabah doa tu. Tak nak ambil ke peluang-peluang tolong Ramadan kan. Begitu. Teman-teman sampai pula kat tangan Asnaf. Asnaf pun mendoakan juga Ustaz. Betul. Saya kebanyakan jumpa Asnaf. Bulan Ramadan ni pun saya kerap jumpa Asnaf. Semalam pun saya jumpa Asnaf lagi. Saya suka kalau mereka berkata, Ustaz, saya doakan kepada semua pembayar zakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati rezeki dan juga kehidupan mereka. Tuan-tuan, doa ni datang daripada mulut penerima bantuan. Bayangkan, saya tak dapat nak katalah kalau orang itu ikhlas berdoa kepada kita, Siti, maka bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala potensi nak mengkabulkan doa dia tu. Ini bukan kena suap Ustaz, apa ni, Pian baru berdoa ya. Kalau kita pergi tahlil tu ada habuan tu ya. Ini tak ada habuan, dia berdoa sebab dia tak kenal pun pembayar zakat. Betul, tapi dia berdoa tu umum. Saya cukup gembira dengan doa pada penerima bantuan zakat ni, dan saya rasakan keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai pembayar zakat. Tu dia macam Ustaz jumpa sendiri kan dengan golongan Asnaf ni. Mana tahulah dari riak wajah kegembiraan mereka menerima bantuan-bantuan yang sebenarnya hasil apa yang dikongsikan daripada kita sendiri. Bermula dengan kewajipan, tapi bila disampaikan dengan ikhlas hati tu, insya-Allah adalah berkatnya kat situ. Kejap lagi macam-macam nak tanya Ustaz. Ada soalan lazim yang biasa ditanya. Boleh ke saya kerja kat KL ni, kita nak bayar zakat bila balik kampung nanti? Kampung mungkin kat mana? Kat Kuala Kangsar ke kan? Saya Lenggong Kuala Kangsar. Lenggong orang Lenggong orangnya. Itu banyak menyerongeng, sengih je Ustaz ya. Menyerongeng tu orang Kuala. Orang Jawang. Oh ya, Allah. Okey, Ustaz Hamizul dan sahabat pendengar, kita rehat seketika. Kembali kita sambung lagi tentang zakat pagi ni. InsyaAllah bersama Ustaz Hamizul Abdul Hamid untuk pagi ini. Okey, kembali ke kontisan ini. Ustaz Hamizul dari Lembaga Zakat Selangor berkongsi tentang, kita bercakap tentang zakat ni. Bulan Ramadan semua orang tahu kalau puasa mesti zakat fitrah ataupun misalnya zakat badan wajib bayar. Apa lagi zakat-zakat lain yang perlu kita bayar dalam bulan Ramadan ni Ustaz? Okey, sebenarnya Siti, semua jenis zakat kita boleh bayar dalam bulan Ramadan. Bukan semata-mata zakat fitrah semata-mata. Ini zakat meh bayar boleh. Bukan kata zakat meh, zakat pendapatan, zakat saham, zakat KWSP, zakat wang simpanan, zakat perniagaan, zakat galian. Mana tahu kat gali-gali belakang rumah jumpa harta karun, bayar je lah ya. Kat mana lah rumah siapa yang bertuah tu. Ya. Tapi hati-hati, pastikan atas peti tu tak tulis dah water. Meninggal nanti saya tak pasti ya. Barang lain keluar ni. Cuma memanglah harta rikas, harta galian ni dia jumpa tu, masa tu kena zakat lah. Dia tak ada haul bagi dia. Sama dengan harta pertanian juga, ketika dituai tu kena. Ini zakat-zakat yang ada haul ni. Saya nak bagi tahu kepada para pendengar semua ya. Katakanlah kita punya haul zakat kita ialah pada bulan Disember. Ya. Sebelum ni. Maknanya kita lepas Ramadan baru sampai haul zakat kita. Padahal bulan Ramadan kita ni pada bulan Julai dan juga Ogos. Kalau ikutkan kewajipan, itu datang pada bulan Disember. Katalah pada 1 Disember. Cukup haulnya. Mana ketika itu wajib kita bayar zakat harta kita. Habis tu kita nak rebut juga pahala kelebihan bersedekah dan berzakat dalam bulan Ramadan. Ya? Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya? Sebenarnya dalam kaedah ini, harus hukumnya kita mempercepatkan haul zakat kita. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, pernah tanya kepada Rasulullah, bolehkah aku mempercepatkan haul zakatku?
Nabi kata boleh. Maknanya ulama menyatakan harus kita mempercepatkan haul zakat. Boleh digenjak daripada 1 Disember, bayar sekarang dalam bulan Ramadan. Jadi bila masuk tahun depan, haul baru kita ialah pada bulan Ramadan. Begitulah seterusnya sampai kita meninggal dunia. Itu kaedahnya. Yang tak bolehnya bila dah masuk zakat, ni tangguh-tangguh dengan saja, itu berdosa. Itu tak boleh ya. Alasan tak cukup haul lah, berubah-ubah lah, tak konsisten dan sebagainya. Itu boleh. Kenapa saya seru macam tu? Kerana dalam bulan Ramadan ini sabit kepada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, hadis tu panjang, yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ada disebutkan dalam kitab Mestika Hadis, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Bagaimana diringkaskan di sini, Nabi sebut akan datang pada kamu satu bulan yang cukup barakah, bulan yang begitu hebat, yang mana satu amalan sunnah yang kamu lakukan dalam bulan itu akan diganjarkan pahala fardu siti. Kita bagi duit derma RM1 ke tabung masjid, tiap-tiap Jumaat pian bagi RM1 ke tabung masjid. Pian tu sedekah ajalah, atau akan zakat RM1 ya. Tetapi malaikat catat itu zakat. Itu ya. Nanti di hari akhirat pian terkejut, bila masa pula awak berzakat RM1 seminggu ni. Tak sedar zakat ni sedekah tu diberi pada bulan Ramadan. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis itu, barang siapa yang melakukan satu ibadah fardu, diganjarkan ataupun digandakan pahala 70 kali ganda Siti. Itu buat satu diganda 70. Maka bayangkan, saya selalu sebut kepada audiens saya di mana-mana saya berceramah tentang Ramadan ni, saya kata bayangkan kita beri zakat, katalah lepas ni dengar ceramah pula ya, dengar radio Hakim ni berkobar-kobar semangat nak bayar zakat, pergi cari lembaga zakat Selangor ya, bayar RM1,000. Di sisi resit kita tu memanglah lembaga zakat Selangor print RM1,000, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita telah berzakat RM70,000. Siapa nak bagi? Sebab nak membayar zakat RM70,000 ni kena bertaraf jutawan. Jutawan. Sebab qada zakat sikit, 2.5%. Kalau zakat pian ada RM1,000, zakatnya RM25 pian ya. RM10,000 RM250. RM100,000 RM2,500. RM1,000,000 berapa pian? 25. Mana? Udah penin. RM25,000 lah. RM25,000 ya. Berapa nak bayar RM70,000? Berapa juta pian kena ada? Dah 3 lah lebih kurang. Tak usah kira lah 3 juta lah. Tak usah kira. 3 juta dah kira besar. Hebat benar pian kiranya. Maknanya jutawan baru boleh bayar zakat RM70,000 Siti. Tetapi kita tak payah jadi jutawan. Kita ambil peluang dalam bulan Ramadan. Kita bayarlah zakat apa sahaja, tak kira. Zakat apa sahaja boleh bayar. RM1,000 dibayar pahalanya di sisi Allah RM70,000 kali. Siapa nak bagi? Inilah peluang yang kita nak dapat, sebab umur kita ni kontot-kontot katanya. Umur kita ni pendek-pendek. Jadi nak dapatkan pahala malam Al-Qadar tu belum tentu lagi. Siapa larang nak berjaga 10 malam terakhir ya? Selari bulan dah terlepas ya. Jadi tuan-tuan sekali, kita ambil peluang yang masih berbaki dalam bulan Ramadan ini untuk bayar zakat. Tak mampu RM1,000, bayar setakat yang kita mampulah. Mana zakat kita 500 kita bayar, tetapi jaminan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah gandaan pahala. Ambillah peluang ni pian ya, insya-Allah Siti. Tiba-tiba rasa bersemangat sangat ni Ustaz. Tambah bayar zakat malam tu pula kena Lailatul Qadar Ustaz. Darab 1,000 bulan. Kali dengan 1,000. Tapi kaunter buka sampai pukul 4.30. Itu. Zakat fitrah boleh. Insya-Allah boleh. Online Ustaz. Bayar online sendiri kita. Bagus. Idea yang beroneh sungguh. Okey, ada soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz di Facebook kita. Macam contohnya Nur Aini katanya, saya tukang jahit kecil-kecilan, perlukah saya membayar zakat juga hasil jahitan saya sepanjang Ramadan ini? Dia kata Ustaz ni kampung sekampung dengan saya Lenggong. Mesti kena saya tu ya. Hebat benar saya ni. Tak ada lah. Begitu. Sebenarnya kita mengkategorikan harta itu ialah harta disebut perolehan ataupun pendapatan. Maka dia dapat dalam tempoh yang tertentu, maka dia kena keluarkan zakat. Kalau sudah dicampur-campur dengan pendapatan yang lain, mencapai parah nisab. Katalah Cik Rani kita ni dalam bulan Ramadan ni dia dapat keuntungan menjahitnya sebanyak 10,000 ya, banyak tu. Sebulan sampai 10,000. Tapi 10,000 tu masih di bawah paras nisab. Saya tak tahulah dia kalau duduk di Perak, kena check lah paras nisab di Perak berapa. Kalau di Selangor yang terkini 13,000 lebih paras nisab kita. Jadi katalah saya tetapkanlah 13,000 paras nisab di Perak contohlah ya. Maka Puan Nuraini ada 10,000 pendapatan hasil jahitan, tapi masih bawah paras nisab.
maka kena campur dengan pendapatan-pendapatan yang lain. Kau ada rumah sewa, kau ada tanah yang disewa oleh orang, kau ada duit kutu masuk Ustaz? Masuk juga pendapatan. Apa sahaja hasil pendapatan dicampurkan tadi, katalah dapat 15,000 atas pada parah nisab. Secara umumnya dia dah kena zakat 2.5%. Tak banyak. Kalau 10,000 tadi baru 250. Penjamatan je pun ini. Bayar je lah insyaAllah ya. Berkat tu. Orang kampung macam tu lah, penjamatan je. Itu orang botol tu. Baik Ustaz, masya-Allah. Panduan sikit. Mungkin bagi ramai kalau pendengar IKIM ni insya-Allah dia tahulah kalau zakat fitrah tu wajib bayar kan. Mungkin setengah orang dia rasa macam anggap macam tak penting je. Sejauh mana tu kewajipan zakat fitrah tu Ustaz? Saya rasa sampai dia kenakan dosa kan? Apa hukumnya dosa kalau tak bayar sampai pagi raya kan? Dia sebenarnya ramai juga orang tanya, kalau nak bayar zakat fitrah ni bukankah lebih afdal dibayar pada sejurus sebelum didirikan solatul Aid? Saya kata betul. Sebab memang pembahagian waktu zakat fitrah ni telah dibahagikan ulama kepada 4. Yang pertama waktu harus, iaitu daripada awal Ramadan hinggalah ke hujung Ramadan. Yang kedua waktu yang disebut waktu wajib ataupun waktu paling afdal, iaitu terbenam matahari akhir Ramadan hinggalah sebelum didirikan solatul Aid. Itu waktu yang paling utama bayar zakat fitrah. Tapi kalau kita nak tunggu waktu itu, kena pula yang jadi Tok Amir tu Tok Imam. Tok Imam tu dah nak angkat takbiratul ihram, masih lagi duduk gayut ke jubah Tok Imam nak bayar fitrah. Rasanya mau diluku di Tok Imam tu ya. Jadi jangan tunggu sampai saat itu. Takut-takut kita jadi apa? Golongan yang ketiga, waktu makruh. Iaitu selepas didirikan solatul Aid hingga terbenam matahari akhir 1 Syawal itu sudah jadi waktu makruh. Dan kalau dia terlupa nak bayar selepas terbenam matahari 1 Syawal, dia sudah jadi waktu haram. Tapi walaupun sudah jadi waktu haram, dia tetap wajib mengqadakannya. Dia kena bayar juga waktu itu, dan ketika itu dia sudah jadi qada. Jadi orang tanya, Ustaz, bukan ke nak bayar zakat fitrah kena tunggu tahun depan Ustaz, Ramadan tahun depan baru nak bayar zakat fitrah, nak qada? Jawapan saya, adakah orang itu yakin dia akan sampai usianya pada tahun depan? Sedangkan qada zakat ni sebenarnya dikiaskan kepada qada solat. Ya, sabit pada Nabi sebut fal yusalliha idza zakaraha. Maknanya tunaikan solat ketika mana kamu teringat, kamu dah terlupa. Orang ni terlupa bayar zakat fitrah pada malam Ramadan Syawal kedua baru dia teringat. Takkan nak tunggu Ramadan tahun depan. Bayar ketika mana dia teringat. Carilah Tok Amil. Kalau Tok Amil tak ada, carilah fakir miskin yang ada di kampung tu. Kena pastikan betul-betul fakir miskin. Kena bayar masa ketika itu sudah menjadi qada. Tadi soalan tadi tu. Kalau kita tinggal di KL, macam Ustaz lah. Tinggal di KL, bayar zakat tu di tempat Ustaz. Lenggong tu. Ini pun banyak juga orang tanya ke saya ni. Saya kata sebenarnya ikut kaedah asal, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambil harta daripada orang kaya tempat tu, bagi balik pada orang miskin tempat tu. Itu kaedah asal. Jadi kita duduk di mana? Macam saya duduk di Kuala Lumpur, maka bayar je lah di Kuala Lumpur. Pian duduk di Selangor contohnya, bayar je lah di Selangor. Cuma tidak Ustaz, saya nak balik juga kampung saya, lantak koma lah ya. Sebab tidaklah sampai tidak sah selagi mana penerima tu ialah orang yang berhak. Kalau sampai jatuh pada tangan orang yang bukan berhak, sebagai fuqara kata tak jadi zakat. Jadi hutang kepada orang tak selesai lah. Jadi tapi sebaik-baiknya kita dah ada Tok Amir yang dilantik oleh pemerintah. Bayar je lah. Resit tu jangan buang, simpan. Sebab resit tu juga boleh claim income tax, rebate cukai ya. Banyak kalau saya ada 8 orang semua sekali, kali dengan RM7, banyak tu Pian boleh claim income tax tu. Itu. Mungkin sebagai akhirnya, sekat mana macam tahap kutipan zakat di Selangor macam mana? Baik, alhamdulillah. Ini soalan ni saya suka sangat ni. Pasal ramai orang kata, Selangor bertuah lah, zakat banyak, benar katanya ya. Tahun depan RM451 juta, paling tinggi di Malaysia. Saya kata memanglah zahirnya nampak banyak, nampak besar, tapi hakikatnya kecil. Sebab apa saya kata begitu? Untuk makluman para pendengar di luar sana, di Selangor ada lebih kurang 2.7 juta umat Islam. 27 juta umat Islam yang baru bayar zakat hingga tahun 2012 yang lepas 180,000 orang Siti. 180,000 orang tu daripada 27 juta, berapa persen cakap bawah saya? Tak sampai 10%. Itu pun kita dah dapat kalau macam 451 juta. Bayangkan kalau bayar zakatnya 30%. Masya Allah. Itu pun saya rasa alhamdulillah, sebab di Selangor kita nak sambut raya ni fakir miskin tak ada yang dapat RM200.
kita akan bagi mengikut tanggungan hingga ada yang mendapat 1,000 lebih untuk sambut Ramadan dan Hari Raya. Seronoklah dia nak nyambut raya. Iyalah. Ini bagi RM100 pergi bazar Ramadan, lincir-lincir kata orang Perak ya. Tak sempat nak beli kopi anak pun ya. Itulah hakikatnya soal zakat bila mana telah dikumpul dengan banyak, dapatlah kita santuni yang penerima itu dengan lebih baik. Maka tapi itulah tuan-tuan, walaupun 451 juta tu orang kata banyak, agihan zakat di Selangor tinggi juga. Yang tertinggi di Malaysia juga, kita agih 401.1 juta. Pasal apa? Kenapa ada orang kata, kenapa tak habiskan 451? Saya nak khabar pada pendengar di luar ya. Bulan yang paling tinggi kutipan zakat ada 2. Satu bulan Ramadan, keduanya bulan Disember. Bulan Ramadan tak apalah, kita boleh kutip, kita boleh lagi. Bulan Disember, hari terakhir 31 Disember tu kadang lebih daripada 1 juta. Iya, mana sempat kita nak agihnya Siti. Jadi lebihan itu kita akan agih segera pada tahun berikutnya. Jadi masalahnya kita guna duit zakat tak berhemah tu tak betul. Kita guna itu yang kita buat ni untuk asnaf amil tu kita pakai portion amil, asnaf amil. Tapi untuk asnaf yang lain tu kita akan habiskan segera pada tahun berikutnya. Ada adjustment sikit untuk kemaskini account dan sebagainya lah. Ada jawapan dah. Tadi saya kata 2 point berapa rakyat Selangor 2.7 juta. Yang bayar 180,000 orang. Tu Selangor tu. Jadi Ustaz rasa mereka sebenarnya ni dah tahu ataupun sengaja nak bayar ataupun memang tak tahu kesedaran nak bayar zakat tu macam mana? Ini masalahnya saya rasa nak kata tak tahu tu rasa tak patut benar lah ya. Sebab hari ni rasa pelbagai channel kita dah khabar dengan kewajipan zakatnya. Saya rasa mungkin di sini ada timbul yang suka bayar zakat sendiri ni. Suka nak bayar kepada apa, adalah macam-macam channel lah. Direct lah apa. Saya nak khabar satu je. Kita bayar zakat sendiri, satu kita dah menyanggahi sunnah Rasul ya. Sebab kalau kita ambil pada iktibar sunnah Nabi lantik Tok Amir untuk kutip zakat. Kalau kita pakai bayar sendiri, Tok Amir tu buat kerja apa? Khabar saya. Duk goyang kaki kan marah pula. Tok Amir pasal apa tak keluar? Nak keluar menda semua orang bayar zakat sendiri. Nak agih ke siapa? Jadi jangan ambil kerja Tok Amir ya. Tok Amir itu sebabnya Nabi bila turun khuz min amwalihim sadaqah ya. Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya ambil zakat, maka Nabi lantik para amil. Amil itu tugasnya mengutip zakat dan mengagihkan zakat. Maka jangan ambil khurja tu amil. Yang keduanya, kalau kita bagi zakat ni potensi untuk tersalah tu ada. Sebab nak bagi sendiri kena pasti betul-betul mereka tu asnaf atau tidak. Layak tak layak. Layak tak layak. Kalau tersalah bagi besok dah akhirat terhutang, jangan salahkan pihak lembaga zakat Selangor. Gitu. Kalau salah bagi dikira sedekah bukan kira zakat Ustaz Sebab salah penerima. Salah penerima tu. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan atas pencerahan hari ini. Masya-Allah, ringkas tapi jelas insya-Allah tentang zakat. Dan nak maklumat lanjut boleh cari buku Ustaz, Diari Seorang Amil, Zakat Mengubah Diri. Satu lagi buku eksklusif zakat, dan ataupun layari laman web www.e-zakat.com.my. Terima kasih Ustaz Hamidul Abdul Hamid dari Lembaga Zakat Selangor. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat Raya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik Perak. Perak Kuala Kangsar. Selamat Raya lah kita insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik.